Okey, untuk kepada semua kewujudan kenyataan korang, itu lelaki dan juga perempuan, itu kalau apa aku nak mengatakan secara jujurnya. Kalau aku ada mengatakan perkara yang salah ke silap kepada korang, buat korang terasa apa, aku minta maaf. Tapi kalau apa aku nak cakap, nak mengatakan, aku cuma nak boleh korang, kalau berlaku pada korang boleh fikir secara logik. Itu daripada kecil sampailah korang dah dewasa. Ada tak sesiapa yang bercita-cita, yang ada impian untuk mengutuk dan juga menghina Tuhan, itu Allah? Dah tentu tak ada kan? Sama juga aku. So perkara apa yang berlaku pada aku dia pun tak erti nak cakap. Dan aku nak cerita pun benda panjang lebar, dan tak patut pula aku nak cerita. Tapi perkara apa aku mengatakan, kalau aku tak mengutuk dan juga tidak menghina pada kewujudan kenyataan Tuhan, itu Allah, perkara apa aku mengatakan kewujudan kenyataan bencana dan juga perkara yang lain tetap berlaku. Itu yang datang daripada ruang dan juga alam kehidupan taran dengan kehidupan kenyataan.